Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 L11 akan membentangkan tugasan laporan pemerkasaan keusahawanan sekolah di bawah tajuk Langkah Bijak ke Dunia Keusahawanan, mengasah kemahiran dalam dunia nyata melalui aktiviti Big Headmaster, Book Swap Bazaar dan Ecotourism Biz. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang, iaitu Zainab binti Azuman, Suziana Lapius Abdullah, Nurul Aida binti Jusof, Rehana Syafiqah binti Rizwan, Nur Nisa Nazura binti Firdaus, Nurul Husna binti Azmi, Nur Fatin Syamimi binti Sabarudin, Nur Rashikin binti Rais, Fatin Nur Ilyani binti Nazri, dan Siti Nur Atirah binti Jaya. Berikut merupakan isi kandungan bagi tugasan laporan pemerkasaan keusahawanan sekolah. Saya akan mulakan dengan ringkasan eksekutif. Terdapat 3 inisiatif utama yang dinyatakan dalam laporan ini, iaitu yang pertama, Digital Headmaster, yang kedua, Book Swap Bazaar, dan yang ketiga, Ecotourism Biz. Ketiga-tiga inisiatif ini diperkenalkan dengan konsep tersendiri. Namun, setiap program menghadapi pelbagai isu dan cabaran, iaitu yang pertama, kekangan sumber, kedua, kurang pendedahan teknologi, dan ketiga, kesedaran tentang kepentingan kelestarian yang perlu ditangani. Namun, terdapat cadangan penyelesaian yang turut dinyatakan dalam penulisan ini, iaitu yang pertama, penggunaan teknologi yang mudah diakses, kedua, kolaborasi dengan komuniti, dan yang ketiga, pengukuhan nilai tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Azmi, nombor matrik P150571. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada pendidikan keusahawanan. Di mana pendidikan keusahawanan ini merupakan satu pendekatan yang strategik dalam sistem pendidikan, di mana ia dapat membentuk seseorang pelajar itu yang bukan sahaja celik dalam perniagaan, tapi juga mampu mencipta pekerjaan dan juga menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara, iaitu negara kita Malaysia. Jadi pendidikan ini juga dapat dia sangat menekankan pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar, iaitu melalui apa? Melalui projek yang mengintegrasikan teknologi, nilai murni dan berpemikiran kritis. Jadi dalam konteks sekolah, pendidikan ini dapat juga membantu untuk membina pelajar supaya lebih berdaya saing, berinovasi serta mampu menyumbang secara aktif kepada masyarakat. Jadi seterusnya kita lihat kepada objektif utama laporan ini. Jadi objektif utamanya adalah untuk membincangkan pelaksanaan praktikal aktiviti-aktiviti keusahawanan dalam persekitaran sekolah yang sebenar, mengenal pasti isu dan cabaran utama yang timbul serta mencadangkan penyelesaian strategik bagi menjamin kejayaan dan kelestarian pelaksanaan. Jadi kajian ini juga turut meneliti implikasi positif program terhadap pembangunan sasial murid, penglibatan komuniti serta penekanan terhadap nilai kelestarian dan ekonomi kitaran. Jadi secara kesimpulannya, laporan ini diharapkan agar dapat membantu dan juga dapat dijadikan panduan yang praktikal dan berimpak tinggi kepada pihak sekolah, guru-guru dan pembuat dasar dalam mengintegrasikan elemen keusahawanan ke dalam sistem pendidikan secara lebih menyeluruh. Jadi, ia juga menyarankan bahawa pendidikan keusahawanan ni tak dilihat sebagai aktiviti sampingan, tetapi juga sebagai sebahagian daripada strategi nasional dalam melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga mampu menjadi pelajar yang berdaya cipta, prihatin dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Seterusnya ialah konsep pendidikan keusahawanan. Dalam bahagian ini, kami akan menyatakan definisi dari segi kurikulum standard sekolah menengah dalam pembangunan pendidikan Malaysia dan laporan pelajar Universiti Kepesertaan Malaysia dan juga Sinar Bestari. Kami juga akan menyatakan kepentingan kepada murid, guru dan juga sekolah. Baiklah, untuk definisi, terdapat 4 rujukan yang telah kami perolehi. Yang pertama ialah daripada Kurikulum Standard Sekolah Malaysia KSSM, iaitu pendidikan keusahawanan ialah mata pelajaran efektif yang digubal untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang keusahawanan. Yang kedua, daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, ia menekankan usaha melahirkan murid yang mampu bekerja dalam pasukan, memimpin
dan berfikiran kreatif sekaligus dapat memperkukuhkan pembangunan model insan negara. Yang ketiga ialah daripada laporan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Di institusi pengajian tinggi pula, pendekatan seperti model Pendidikan Keusahawanan Bersepadu Entrepreneurship Integrated Education EIE yang diperkenalkan bagi melahirkan graduat yang bukan sahaja berilmu tetapi turut berdaya cipta dan mampu memulakan perniagaan mereka sendiri. Yang terakhir iaitu daripada Sinar Bestari. Pendidikan keusahawanan bagi mereka ialah satu proses menyediakan individu dengan konsep serta kemahiran yang berkaitan supaya mereka dapat meneroka dan mencipta peluang perniagaan dengan lebih yakin dan bersedia, dan juga tidak hanya terbatas kepada teori semata-mata tetapi turut menekankan pengalaman pembelajaran sebenar melalui aktiviti praktikal. So, saya akan teruskan dengan apakah kepentingan pendidikan keusahawanan ini kepada tiga kelompok, iaitu murid, guru dan juga sekolah. So, untuk kelompok pertama iaitu murid, kepentingan pendidikan keusahawanan ini dapat membantu murid mengembangkan ataupun memperluaskan kemahiran insaniah mereka seperti berkepimpinan iaitu boleh menyertai ataupun bertanggungjawab dalam satu kumpulan organisasi, dan skil komunikasi mereka dari segi pengolahan ataupun penyampaian akan menjadi lebih baik dan efektif, malah ia dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. So, selain itu, ia juga dapat membantu pelajar sebagai persediaan mengharungi cabaran alam pekerjaan masa akan datang andai kata pelajar ni sukar untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat persekolahan. So, keusahawanan ini boleh dijadikan sebagai satu peluang pekerjaan kepada pelajar jika kita titik beratkan dalam pendidikan semasa di sekolah lagi. Seterusnya, kepentingan kepada guru adalah ia menyediakan peluang kepada guru untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mereka dengan menambahkan elemen keusahawanan di dalam aktiviti pengajaran ataupun aktiviti di dalam kelas. So, ia dapat meningkatkan kemahiran profesional guru dalam menghasilkan idea-idea baru yang kreatif, inovatif, iaitu yang lain daripada kebiasaan PDP, dan ia dapat membantu guru mengaplikasikan cara pendekatan pengajaran yang lebih interaktif. Dan yang terakhir, kepentingan pendidikan keusahawanan kepada sekolah adalah ia dapat memperbanyakkan lagi pelaksanaan aktiviti ataupun program di sekolah. Jadi, ia akan meningkatkan kegiatan kurikulum di sekolah. Sebagai contoh, sekolah boleh mengadakan hari keusahawanan, iaitu sekolah boleh menjemput masyarakat luar seperti ibu bapa, usahawan-usahawan tempatan untuk join aktiviti tersebut. So, kat sini sekolah secara tak langsung membantu memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia keusahawanan, dan pelajar boleh berinteraksi dengan masyarakat luar. Akhir sekali, sekolah dapat melahirkan pelajar yang berfikiran keusahawanan di mana boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Miss Nazura binti Firdaus, B150040. Saya akan membentangkan tentang satu pendekatan inovatif dalam pendidikan abad ke-21, iaitu aktiviti digital headmasters ataupun pakar iklan digital cilik. Aktiviti ini merupakan satu pendekatan pedagogi yang memperkenalkan asas pengiklanan digital kepada murid sekolah melalui kaedah yang menyeronokkan dan juga membina. Murid akan terlibat secara aktif dalam menghasilkan poster digital, video pendek dan juga laman promosi dengan menggunakan aplikasi mesra pengguna seperti Canva, Photoshop, CapCut dan lain-lain. Antara objektif utama aktiviti ini adalah untuk membangunkan kemahiran 4K dalam kalangan murid, iaitu kreatif, komunikasi dan juga kolaborasi. Selain itu, murid juga akan didedahkan kepada etika media dan juga tanggungjawab digital sambil menghasilkan dan menyampaikan mesej iklan secara digital melalui pendekatan yang praktikal dan menyeronokkan. Dari segi konsep pembelajaran, terdapat 4 pendekatan utama. Yang pertama ialah pembelajaran berasaskan projek, di mana murid membangun kempen pengiklanan lengkap daripada draft awal hingga ke produk akhir. Ini melatih mereka untuk menyelesaikan masalah sebenar dan membina pengalaman secara langsung. Yang kedua, pemikiran reka bentuk ataupun design thinking. Di sini, murid akan mengenal pasti masalah, memahami keperluan pelanggan, menjana idea, membina prototipe dan juga menilai hasil kerja. Pendekatan ini menyokong pembelajaran yang bersifat kreatif, kolaboratif dan berunsurkan permainan seperti yang disarankan oleh Resnick
pada tahun 2017. 3. Literasi digital dan media. Murid akan memahami mesej media dan impaknya, serta mereka akan belajar untuk menghasilkan kandungan yang bertanggungjawab selaras dengan prinsip digital citizenship yang digariskan oleh UNESCO. Mereka juga didedahkan kepada teknologi dan juga platform moden seperti media sosial dan juga aplikasi pendampingan. Yang keempat ialah pembelajaran berpusatkan murid. Murid diberikan kebebasan untuk memilih reka bentuk, aplikasi dan juga pendekatan komunikasi mereka sendiri. Ini sejajar dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia 2020 di mana untuk melahirkan murid yang kreatif, aktif dan juga berdaya saing. Akhir sekali, aktiviti ini menyokong pembangunan kemahiran abad ke-21 termasuk komunikasi iaitu menyampaikan mesej iklan dengan berkesan, kreativiti iaitu menghasilkan kandungan visual yang menarik, pemikiran kritis iaitu memahami keperluan dan sasaran pasaran, dan yang terakhir kolaborasi, berkongsi idea dan bekerja dalam kumpulan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan berkaitan isu pelaksanaan Digital Edmasters ini. Yang pertama ialah kekangan infrastruktur teknologi. Antara cabaran utama dalam pelaksanaan aktiviti ini adalah kekangan teknologi. Banyak sekolah, terutamanya sekolah di luar bandar, tidak mempunyai kemudahan komputer, internet yang stabil ataupun perisian yang terkini. Ada pelajar yang terpaksa berkongsi peranti dan ini akan menyukarkan lagi penglibatan mereka secara aktif. Yang kedua, kekangan masa dan juga beban kurikulum. Kekangan masa menjadi isu di mana jadual akademik yang padat menyebabkan sukar untuk mereka memasukkan aktiviti ini dalam waktu pembelajaran formal. Guru pula terikat kepada silibus, pentadbiran dan juga aktiviti kokurikulum. Akhirnya, ruang untuk aktiviti kreatif dan digital ini akan menjadi sangat terhad. Ketiga, kurangnya latihan dan juga kepakaran guru. Satu lagi cabaran adalah kurangnya latihan dan kepakaran guru. Di sini, ramai guru masih kurang mahir dalam penggunaan perisian digital ataupun dalam reka bentuk kandungan iklan ini. Tanpa latihan berterusan, guru mungkin akan merasa kurang yakin untuk membimbing pelajar mereka dalam projek digital seperti ini. Ialah kekurangan sokongan daripada pentadbiran sekolah. Aktiviti ini memerlukan sokongan daripada pentadbiran sekolah. Malangnya, ada pentadbir sekolah yang lebih memberi fokus kepada pencapaian akademik dan menganggap aktiviti digital seperti ini kurang penting. Tiada peruntukan, kelulusan masa serta ruang untuk aktiviti seperti bengkel atau pertandingan ini sukar untuk dijalankan. Dan yang kelima, kesukaran penilaian dan juga pengukuran. Penilaian juga menjadi sebagai salah satu cabaran di mana aktiviti digital seperti menghasilkan iklan memerlukan rubrik ataupun kriteria yang jelas. Kalau tiada panduan, sukar untuk guru menilai aspek seperti kreativiti, reka bentuk, visual, keberkesanan mesej ataupun kerja berpasukan secara adil dan konsisten. Seterusnya, cabaran aktiviti digital Edmaster. Pelaksanaan aktiviti ini berpotensi besar dalam melahirkan murid yang kreatif, celik teknologi dan berfikiran kritis. Namun, beberapa cabaran telah dikenal pasti. Antaranya ialah tahap kemahiran digital yang tidak seimbang, ada murid kurang mahir menggunakan aplikasi seperti Canva dan CapCut, menyebabkan mereka kurang yakin dan sukar menghasilkan iklan digital. Selain itu, akses terhad kepada peranti dan internet, terutama di kawasan luar bandar, turut menjejaskan penyertaan aktif murid. Dari segi psikososial, sesetengah murid kurang yakin untuk membuat pembentangan yang menjejaskan komunikasi idea. Isu pengurusan masa juga timbul kerana aktiviti dijalankan di luar waktu formal. Oleh itu, sokongan dari infrastruktur, bimbingan dan strategi pedagogi yang sesuai amat penting untuk memastikan kejayaan intervensi ini. Aktiviti digital Edmaster memberi kesan positif yang menyeluruh kepada murid. Ia membantu membina kemahiran abad ke-21 seperti literasi digital, kreativiti, pemikiran kritis dan keusahawanan. Murid menggunakan aplikasi seperti Canva dan CapCut untuk menghasilkan iklan digital yang menarik. Dari segi pedagogi, aktiviti ini menggunakan project-based learning yang menekankan kolaborasi, penyelesaian masalah sebenar dan pembelajaran bermakna. Murid bukan sekadar belajar teori, tetapi turut berperanan sebagai pencipta kandungan digital sebenar. Aktiviti ini juga membentuk sasia digital di mana murid diajar tentang etika penggunaan teknologi, hak cipta dan tanggungjawab. Sebagai pengguna digital yang beretika, ia menyokong hasrat pelan pembangunan pendidikan dan My Digital. Selain itu, ia menggalakkan kerjasama antara murid, guru dan ibu bapa terutama dalam projek yang melibatkan komuniti sekolah. Ini meningkatkan keyakinan diri dan semangat kerjasama.
Secara ringkas, Digital Edmaster wajar diperluaskan kerana ia membantu melahirkan murid yang celik digital, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Untuk memastikan aktiviti Digital Edmaster ini berjalan dengan lancar dan berkesan, beberapa cadangan telah dikenal pasti. Pertama sekali, kita perlu pastikan kemudahan asas seperti peranti digital dan internet yang stabil disediakan, terutamanya di sekolah luar bandar. Tanpa kemudahan ini, murid akan hadapi kesukaran untuk ikuti aktiviti digital. Yang kedua, guru juga perlukan latihan yang berterusan. Mereka perlu mahir menggunakan aplikasi seperti Canva, CapCut dan PowerPoint supaya boleh membimbing murid dengan lebih baik. Bila guru yakin dan mahir, proses pengajaran juga akan jadi lebih menarik. Dari segi masa pula, kita cadangkan aktiviti ini dijalankan semasa waktu co-curriculum atau dijadikan sebagai projek bersepadu. Ini penting supaya tidak mengganggu waktu pembelajaran subjek-subjek teras. Selain itu, ibu bapa dan komuniti juga memainkan peranan penting. Kita boleh adakan bengkel ringkas untuk ibu bapa supaya mereka faham bagaimana nak bantu anak-anak di rumah. Dalam masa yang sama, kita juga boleh libatkan komuniti seperti usahawan digital untuk berkongsi pengalaman sebenar industri. Seterusnya, kita juga perlu sediakan bahan pembelajaran tambahan seperti video tutorial dan panduan ringkas supaya murid boleh belajar secara kendiri, ikut tahap masing-masing. Dan akhir sekali, sistem penilaiannya menyeluruh amat penting. Kita cadangkan untuk menggunakan gabungan penilaian formatif dan sumatif supaya kita dapat lihat perkembangan sebenar murid dari semasa ke semasa. Dengan semua cadangan ini, saya percaya aktiviti Digital Edmaster boleh dijalankan dengan lebih berkesan dan memberi impak besar kepada pembangunan kemahiran digital murid. Baiklah, saya Nurul Aida binti Jusur P140400 akan meneruskan perbentangan, iaitu idea yang kedua adalah Book Swap Bazaar, bazar tukar dan jual buku. Seterusnya kita pergi kepada definisi dan konsep Book Swap Bazaar. Book Swap Bazaar ini merupakan satu platform untuk menukar dan menjual buku lama, yang mana aktiviti Book Swap Bazaar ini dapat mengasah kemahiran asas murid dalam bidang keusahawanan. Yang kedua, dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dengan menggalakkan amalan kita semula. Bagi konsep Book Swap Bazaar ini terdiri daripada 4. Yang pertama ialah sistem pertukaran buku yang menggunakan sistem mata, yang mana sistem mata ini digunakan agar pertukaran itu berlaku secara adil dan sistematik. Sistem mata ini akan dinilai berdasarkan keadaan fizikal dan jeneral buku. Yang kedua ialah sistem jual beli buku, yang mana memberi peluang kepada murid untuk mendapatkan buku yang mereka inginkan tanpa melibatkan sistem mata. Yang ketiga ialah konsep pendidikan keusahawanan yang dapat membantu murid untuk belajar asas kemahiran dalam bidang keusahawanan. Yang keempat ialah dapat meningkatkan budaya membaca dan pemikiran kritis dalam kalangan murid dengan menyediakan akses kepada pelbagai jenis buku. Terusnya, sasaran bagi Book Swap Bazaar ini ialah semua warga sekolah termasuk murid, guru dan kaki tangan sokongan. Pelaksanaan bagi Book Swap Bazaar ini dilakukan secara fizikal di perpustakaan sekolah. Seterusnya kita lihat kepada kelebihan aktiviti Book Swap Bazaar, terdiri daripada 5. Yang pertama ialah dapat menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid. Yang kedua, dapat menjimatkan duit dengan tidak membeli buku di kedai, hanya berlaku pertukaran buku sahaja. Yang ketiga, mengurangkan pembaziran. Yang keempat ialah memberi peluang kepada pencinta buku untuk mendapatkan bahan bacaan buku yang baru. Yang kelima ialah dapat membantu murid untuk mendapatkan buku yang sukar ditemui di kedai buku. Antara isu pelaksanaan Book Swap Bazaar, yang pertama ialah kurangnya pelibatan murid dalam aktiviti keusahawanan. Menurut kajian lepas, sangat penting untuk kita mempersiapkan murid di peringkat sekolah rendah dalam bidang perniagaan ini kerana mereka merupakan aset penting negara untuk masa hadapan. Yang kedua ialah kos penghasilan buku yang semakin meningkat dan akses kepada bahan bacaan berkualiti. Hal ini menjadi satu cabaran buat individu pencinta buku daripada
keluarga yang kurang berkemampuan kerana harga buku menjadi semakin mahal. Dengan adanya Books Swap Bazaar ini dapat membantu murid dalam mendapati akses kepada pelbagai jenis buku sama ada buku akademik ataupun bukan akademik. Isu yang ketiga ialah lambakan buku lama yang tidak diguna pakai. Isu ini terjadi kerana di Malaysia masih lagi kurang amalan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Pembuangan buku-buku lama ini secara besar-besaran akan menyebabkan lebih banyak lagi pokok yang ditebang untuk menghasilkan kertas-kertas yang baru. Antara cabaran pelaksanaan Books Swap Bazaar, yang pertama ialah kurangnya kesedaran dan penyertaan daripada murid dalam aktiviti keusahawanan di peringkat sekolah kerana kurangnya sokongan daripada ibu bapa dan kerjasama PIBG sekolah. Cabaran yang kedua ialah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran buku, di mana faktor utama ialah buku yang terkenal lebih cepat diambil oleh pelajar berbanding dengan buku yang tidak terkenal yang akan ditinggalkan di bazar tersebut. Yang kedua ialah kualiti dan keadaan buku itu sendiri. Yang ketiga, ketidakseimbangan dari segi jumlah penukaran buku. Okey, cabaran yang ketiga ialah kelestarian dan pengurusan buku lama. Sangat penting untuk menguruskan buku-buku lama semasa aktiviti Books Swap Bazaar ini daripada buku-buku itu disimpan begitu saja. Antara strategi yang boleh digunakan ialah buku-buku yang masih elok boleh disalurkan kepada perpustakaan sekolah ataupun pusat komuniti untuk diguna pakai. Yang kedua ialah mengita semula buku-buku yang telah rosak. Buku-buku yang telah rosak ini ialah buku yang sudah tidak dapat diselamatkan, yang mana telah terkoyak, telah digigit serangga, telah buku yang disimpan lama. Saya Rahana Syafiqah binti Rizwan P151124. Saya akan membentangkan berkaitan dengan implikasi dan juga cadangan penyelesaian bagi pelaksanaan aktiviti Books Swap Bazaar. Berdasarkan kepada cabaran yang telah dinyatakan oleh kawan saya sebentar tadi, terdapat 4 implikasi yang boleh memberi kesan kepada masa akan datang. Antara implikasi yang pertama ialah kurangnya pelibatan murid dalam aktiviti keusahawanan ini boleh memberi kesan kepada kurangnya kemahiran dalam bidang usahawan seperti pengurusan, pemasaran dan juga kepimpinan. Apabila ketiga-tiga perkara ini kurang dipupuk ataupun kurang diasah, boleh menyebabkan mereka ni kurang berminat ataupun mereka tidak bersedia untuk menghadapi dunia pekerjaan dalam bidang usahawan pada masa akan datang. Kemahiran keusahawanan ini perlu dilatih dan dipupuk agar murid mempunyai sedikit kemahiran dan ilmu apabila mereka melangkah keluar daripada alam persekolahan. Seterusnya, kos buku yang tinggi dan juga akses yang terhad terhadap bahan bacaan. Masalah ini akan berlaku kepada murid-murid yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah bagi mendapatkan ilmu ataupun informasi terkini. Mereka nak mendapatkan informasi ataupun ilmu, mereka perlu mencari dalam bahan bacaan. Maka pelaksanaan Books Swap Bazaar ini mampu untuk nak membantu murid-murid ini dapat membaca tanpa perlu membeli buku yang baru bagi mendapatkan informasi, terutama bagi subjek-subjek ataupun topik yang mereka perlu mencari bahan daripada bahan luar. Jika perkara ini tak diatasi, ini boleh menyebabkan prestasi murid itu akan menurun. Selain itu, lambakan buku lama dan juga pembaziran sumber boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar serta pembaziran sumber asli seperti pokok untuk nak menghasilkan kertas yang baru. Ini menunjukkan bahawa kurangnya kesedaran terhadap amalan kelestarian dalam kalangan masyarakat sekolah tentang penjagaan alam semula jadi. Maka bagi menjaga kelestarian alam sekitar ini, salah satu usaha ialah dengan melaksanakan kita semula buku-buku yang lama ataupun yang tidak terjual melalui Books Swap Bazaar di kalangan murid, guru dan juga kaki tangan sekolah. Akhir sekali ialah kurangnya kesedaran dan juga sokongan komuniti sekolah apabila tidak mendapat sambutan ataupun sokongan yang berterusan daripada pihak murid, guru, ibu bapa dan juga kaki tangan sekolah. Jika program yang baik seperti ini tak diteruskan, maka salah satu usaha untuk memupuk minat membaca di kalangan murid selain daripada aktiviti buku nilam adalah dengan pelaksanaan Books Swap Bazaar. Di samping, dapat melatih murid juga dalam bidang usahawan. Kita tidak mahu murid hanya mencari maklumat melalui penggunaan gadget. Malah kita mahu memupuk minda mereka melalui pembacaan buku, keratan akhbar dan juga majalah ataupun buku-buku yang berkaitan.
Kita teruskan dengan cadangan penyelesaian. Bagi menyelesaikan beberapa permasalahan dan juga cabaran yang dihadapi dalam nak melaksanakan Bookswap Bazaar ini, terdapat beberapa cadangan penyelesaian yang boleh bantu bagi nak melaksanakan ataupun melancarkan program yang baik seperti Bookswap Bazaar ni. Ini kerana program ini dapat membantu murid dalam memupuk diri cinta terhadap ilmu dan juga minat nak membaca melalui buku, bukan hanya melalui gadget. Yang pertama, cadangan penyelesaian dia ialah meningkatkan kesedaran dan juga promosi dalam kalangan murid, guru dan juga kaki tangan sekolah. Kesedaran minat membaca dan aktiviti usahawan ini boleh dilaksanakan selari melalui bengkel, ceramah ataupun pameran mini berkaitan usahawan dan juga kelestarian alam sekitar untuk menarik minat murid. Malah dengan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini, penggunaan media sosial yang semakin meluas menggunakan platform media sosial sekolah boleh menyebarkan maklumat dengan pantas tentang aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti ini. Yang kedua ialah kerjasama yang strategik di antara pihak sekolah dan juga ibu bapa serta komuniti setempat bagi menjayakan program yang bermanfaat ini dengan memberi sokongan moral dan juga kewangan kepada program sekolah. Di samping jalinan kerjasama dengan perpustakaan awam negeri ataupun kedai buku tempatan dalam menyumbangkan buku atau dana bagi menjayakan program Bookswap Bazaar. Yang ketiga ialah pelaksanaan sistem insentif kepada murid-murid yang terlibat dalam program Bookswap Bazaar. Antara insentif tersebut ialah dengan menyediakan sijil penghargaan kepada murid yang bergiat aktif dalam Bookswap Bazaar, hadiah buku ataupun pemberian merit kepada murid yang aktif membaca sebagai motivasi kepada murid-murid yang lain untuk turut minat ataupun bergiat aktif dalam pembacaan. Hal ini kerana penghargaan seperti yang dijalankan oleh pihak sekolah ni mampu membangkit semangat di kalangan murid-murid untuk terus membaca dan mencari informasi terkini dengan menyertai program Bookswap Bazaar. Cadangan yang terakhir ialah pelaksanaan pengurusan buku yang efisien. Ini kerana pengurusan buku yang efisien dapat membantu murid yang terlibat dalam Bookswap Bazaar ni untuk memilih buku yang minat dengan lebih mudah. Malah buku yang dikategorikan mengikut genre ni akan memudahkan proses pertukaran yang lebih teratur dan juga seimbang. Jika terdapat buku-buku yang tidak laku, buku tersebut bolehlah disumbangkan kepada pusat komuniti ataupun rumah anak yatim, ataupun buku yang rosak boleh dijual sebagai kertas kita semula untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar di samping kita mengelakkan daripada menebang-menebang pokok-pokok baru untuk membuat kertas. Bagi isu, cabaran dan juga implikasi serta cadangan penyelesaian bagi pelaksanaan Bookswap Bazaar ini mampu untuk memupuk minat usahawan dalam diri murid. Bukan sahaja minat usahawan, malah dapat memupuk minat membaca dalam kalangan murid-murid ini. Hal ini kerana pembacaan bukan hanya melalui gadget sahaja, malah pembacaan perlu dicari melalui bahan bacaan seperti buku, majalah ataupun surat khabar. Ini kerana kita tidak mahu murid-murid hanya mencari maklumat melalui penggunaan gadget, sedangkan penggunaan melalui buku ini adalah lebih penting berbanding penggunaan gadget semata-mata. Assalamualaikum pada doktor dan rakan-rakan semua. Saya Suziana Lapius Abdullah, nombor matrik P149741. Baik, idea yang ketiga iaitu aktiviti Eco Treasure Biz, perniagaan harta karun kitar semula. Baik, saya teruskan dengan 3.3.1 iaitu definisi atau konsep bagi aktiviti idea 3 ini. Itu yang pertama, Eco Treasure Biz ini merupakan satu inisiatif keusahawanan pendidikan berasaskan kelestarian alam sekitar. Itu yang mengaplikasikan konsep upcycling. Upcycling itu merupakan satu proses yang menukar bahan buangan kepada produk yang bernilai guna dan estetik. Okay, sebagai contoh, penanda buku daripada karbon terpakai ataupun lampu meja daripada botol plastik. Ya, rujukan daripada Kamaluddin Muhammad Sazali dan Muhammad Noor juga menyokong kepentingan pendekatan upcycling ini dalam pendidikan kerana memberi kesedaran dan inovasi kepada pelajar. Yang kedua, kitar semula biasa dengan versus upcycling. Ya, apakah bezanya? Kitar semula biasa yang memproses semula bahan menjadi produk asal, manakala upcycling yang menekankan kreativiti dalam bentuk semula jadi bahan buangan menjadi produk yang baru, unik dan bernilai. Ya, sebagai contoh, pelajar mereka bentuk bekas serbaguna daripada tin terbuang yang dicat semula dan dihias cantik. Okay, rujukan di sini juga menyatakan bahawa upcycling itu mengasah kemahiran reka bentuk dan inovasi dalam kalangan generasi muda. Yang ketiga, kemahiran keusahawanan dan abad ke-21.
Itu melalui aktiviti projek ni, pelajar akan dilatih dalam kemahiran keusahawanan seperti pengurusan sumber, strategi pemasaran, komunikasi berkesan serta kerja berpasukan. Ya, sebagai contoh, pelajar merancang produk, mencipta nama jenama, mempromosikan secara digital dan menjual produk buatan sendiri. Rujukan juga menyatakan bahawa projek yang berasaskan amalan meningkatkan penglibatan dan kesedaran pelajar terhadap isu alam sekitar. Yang keempat iaitu ekonomi kitaran dan nilai ekologi, di mana pelajar diperkenalkan kepada prinsip ekonomi kitaran melalui amalan 3R. 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Dan ini dipupuk menjadi pengguna serta pencipta yang beretika. Contoh, aktiviti projek yang menggalakkan pengurangan sisa dan pemulihan nilai bahan. Kerujukan di sini juga menyatakan bahawa melibatkan pelajar secara langsung mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi kitaran dalam jangka masa panjang. Baik, yang kelima iaitu peluang pasaran dan etika perniagaan yang memberi peluang kepada pelajar mencipta produk dan turut membolehkan mereka berinteraksi dengan pelanggan sekaliguslah membina sahsia dan kepekaan sosial. Ya, sebagai contoh, mengurus booth semasa hari keusahawanan atau pameran komuniti yang memberi hikmat penerangan tentang produk lestari. Ya, rujukan juga menunjukkan bahawa penyertaan pelajar dalam jualan sebenar akan membina jati diri dan tanggungjawab sosial. Baik, yang terakhir iaitu keselarasan dengan dasar pendidikan dan SDG. Di mana Eco-Treasure-Biz ini yang menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG iaitu dasar pendidikan alam sekitar negara dan PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ya, sebagai contoh, mana projek ini boleh diintegrasikan dalam subjek reka bentuk dan teknologi RBT. Ya. Selain daripada itu melalui aktiviti kelab kitar semula atau program pendidikan alam sekitar sekolah. Ya, rujukan di sini ya selaraslah dengan dokumen dasar semasa KPM SDG 12 menekankan pengeluaran dan penggunaan lestari. Baik, saya teruskan dengan 3.3.2 iaitu isu-isu bagi idea 3 ini. Itu yang pertama, isunya ialah pengurusan sisa tidak sistematik di mana fakta utama sistem kutipan dan pengurusan bahan buangan di sekolah dan komuniti masih lemah. Ya, contoh di sini ialah tong kitar semula tidak mencukupi, tiada sistem pengasingan sisa dan sumbangan komuniti tidak menentu. Jadi bahan upcycling ini sukar dikumpul akibat kekurangan kemudahan dan kesedaran. Isu yang kedua iaitu persepsi negatif terhadap produk kitar semula di mana fakta utama di sini masih ramai yang menganggap bahawa produk kitar semula sebagai kurang berkualiti dan tidak tahan lama. Contoh, pelanggan enggan membeli hiasan rumah daripada bahan buangan walaupun estetik dan mesra alam. Jadi tanggapan seperti inilah yang menyekat kebolehpasaran produk pelajar walaupun reka bentuk menarik dan berfungsi. Yang ketiga, kekurangan bahan mentah konsisten di mana fakta utama di sini bekalan bahan buangan tidak menentu kerana hanya bergantung kepada komuniti sekolah. Jadi projek boleh terhenti jika bahan mentah seperti plastik, kotak atau kain tidak mencukupi. Yang keempat, isunya ialah kelemahan strategi pemasaran dan daya tarikan produk. Fakta utama, pelajar kurang kemahiran memperkenalkan produk secara profesional dan menarik. Jadi contoh di sini ialah produk upcycled menarik tetapi dipasarkan secara ringkas tanpa logo atau pembungkusan yang menarik atau video. Jadi tanpa promosi yang efektif seperti ini, produk gagal menarik pelanggan walaupun unik. Isu yang kelima iaitu kurangnya sokongan institusi dan perancangan strategik. Itu fakta utamanya ialah tanpa dasar dan kerjasama strategik, pelaksanaan Eco-Treasure-Biz ini sukarlah diperkasa. Jadi sekolah memerlukan sokongan daripada pentadbiran, komuniti, PBT dan pihak luar. Jadi setiap isu ini perlulah diselesaikan dengan menyeluruh, kerjasama menyeluruh antara pelajar, guru, pihak sekolah, komuniti dan agensi luar untuk memastikan Eco-Treasure-Biz ini berdaya saing dan berterusan. Melalui pendekatan yang bersepadu itu maka dapatlah memastikan kelestarian Eco-Treasure-Biz dan kesannya terhadap alam sekitar serta pembangunan keusahawanan pelajar.
Seterusnya, saya Zainal binti Azuman nombor kad matriks P152353 akan membincangkan mengenai cabaran pelaksanaan perniagaan harta karun kita semula. Cabaran yang pertama adalah kurangnya sokongan daripada masyarakat, termasuklah sokongan daripada ibu bapa. Hal ini kerana masyarakat pada zaman kini beranggapan bahawa barang kita semula adalah barangan terpakai yang mudah rosak ataupun kualiti yang tidak tahan lama, menyebabkan kurangnya sokongan daripada masyarakat. Cabaran yang kedua adalah kekurangan pasaran dan pembeli jualan kita semula menyebabkan kesukaran para pelajar untuk menjual produk mereka yang telah direka dan dikumpul terutamanya dalam kawasan luar bandar maupun pedalaman. Dan cabaran yang ketiga adalah kekangan kewangan pelajar untuk membeli peralatan asas seperti tong pengasingan atau bekas simpanan. Tanpa kelengkapan ini, proses pengumpulan dan pengurusan bahan kita semula menjadi sukar dan kurang efisien. Seterusnya, implikasi pelaksanaan perniagaan harta karun kita semula. Implikasi yang pertama adalah kurangnya penyertaan murid dalam aktiviti program jualan ini. Tanpa sokongan dan galakan ibu bapa, murid akan lebih cenderung untuk kurang berminat. Malah berkemungkinan murid tidak akan dibenarkan untuk menyertai program jualan barang kita semula tersebut. Implikasi yang kedua adalah berlakunya pembaziran. Hal ini kerana bahan kita semula yang telah dikumpul dan diproses oleh pelajar tidak akan dapat digunakan atau dijual lagi kerana kerosakan pada bahan tersebut sekiranya tidak digunakan. Dan implikasi yang ketiga adalah menyukarkan penglibatan murid dalam program tersebut. Baik, saya teruskan dengan 3.3.5 iaitu cadangan penyelesaian bagi idea 3 ini. Yang pertama, pengurusan sisa secara sistematik. Ya. Tanpa sistem pengurusan sisa yang terancang, maka projek keusahawanan kita semula akan sukar dijalankan secara berkesan. Jadi, cadangan tindakan di sini ialah jalin kerjasama dengan agensi pengurusan sisa dan pusat kitar semula. Selain daripada itu, sediakan tong pengasingan, jadual kutipan tetap dan paparan maklumat. Turut libatkan murid secara langsung dalam pengumpulan sisa. Contoh aktiviti di sini ialah hari kitar semula bulanan, pasukan Eco Warrior, murid urus logistik sisa. Jadi rujukan di sini juga menyatakan bahawa kecakapan logistik bantu kurangkan pembaziran bahan kitar semula. Baik, cadangan penyelesaian yang kedua iaitu ubah persepsi negatif terhadap produk kitar semula, ya, di mana tanggapan masyarakat terhadap produk terpakai menghalang jualan dan penerimaan produk hijau. Jadi cadangan tindakannya ialah bimbing pelajar hasilkan label kreatif dan fakta impak alam sekitar. Gunakan naratif estetik dan nilai guna semula dalam produk. Dan laksana pameran dan kempen kesedaran komuniti. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti kempen Jom Recycle di TikTok sekolah dan bengkel rekaan label produk. Rujukan di sini juga menyatakan bahawa kefahaman pengguna itulah yang menentukan penerimaan produk lestari. Seterusnya yang ketiga, rangkaian sokongan bahan mentah kitar semula, di mana kekurangan bahan mentah menjejaskan kelangsungan projek pelajar. Jadi, cadangan tindakan di sini ialah wujudkan jaringan CSR bersama NGO dan syarikat kitar semula. Selain daripada itu, tubuh pusat simpanan bahan terpilih di sekolah dan latih pelajar kenal pasti dan pra-proses bahan. Contoh aktiviti di sini ialah program CSR, Recycle with Us bersama syarikat tempatan. Jadi rujukan juga menyatakan bahawa sistem simpanan ni elak gangguan bekalan bahan projek. Seterusnya yang keempat iaitu penambahbaikan strategik produk dan pemasaran digital. Ya, produk yang tidak menarik dan kurang strategi pemasaran menyebabkan kurang sambutan. Jadi cadangan tindakan di sini ialah latihan reka bentuk, pengiklanan digital dan e-dagang. Selain daripada itu, gunakan cerita produk, iaitu produk storytelling dan testimoni pelanggan. Seterusnya, demonstrasi produk di platform digital. Contoh aktiviti adalah seperti bengkel eco-branding atau siaran langsung FB jualan pelajar. Rujukan di sini juga menyatakan bahawa komunikasi yang berkesan penting untuk pasaran produk lestari. Baik, saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Cadangan penyelesaian yang seterusnya ialah dasar dan pelan tindakan dalaman sekolah. Rangkaian kerjasama dengan industri dan PBT perlu diperkuatkan untuk membuka ruang kepada pembiayaan, sokongan teknikal dan peluang pasaran luar. Cadangan yang kedua adalah akses pasaran secara digital, iaitu pelaksanaan program jualan dalam talian melalui platform e-dagang boleh menjadi salah satu alternatif yang praktikal. Boleh juga digunakan media sosial rasmi sekolah untuk mempromosikan bahan tersebut. Dan cadangan yang ketiga adalah sokongan
modal dan dana pelajar, iaitu mewujudkan dana khas keusahawanan pelajar, contoh melalui peruntukan PABG ataupun sumbangan komuniti.